Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni just penambahan sikit lah macam mana kita nak check sekiranya orang tu betul ke dah ada jadual bekerja dekat dia orang. So kiranya video ni untuk tengok, nak check lah macam mana, right? So dia ada beberapa cara. Satu, macam kita klik dekat group schedule ni, kita dah buat kan group HQ. So kita tengok contoh 1 hari bulan 4 sampai 30, ataupun kita bagi lebih lah 6 kan. Kita tekan search, so dia akan keluar macam ni lah. 1 hari bulan 4 sampai 30 hari bulan 4 kita dah set jadual. Cuma 1 hari bulan 5 sampai ni semua kita tak set lagi sampai 2 hari bulan 6. Right, ini salah satu cara nak check. Kemudian ada lagi satu cara macam ni, personal ni kita boleh check juga. Contoh kita pergi kat HQ lah, sebab kita dah set HQ. Tengok kat sini, ni bulan 3, bulan 4 kita dah ada jadual, bulan 5 tak ada lagi jadual. Ok, yang lain tak ada lagi lah, sebab kita memang tak ada set apa-apa lagi. Alright, itu saja video kali ini. Sekian, terima kasih.